Minggu lepas, kita telah berbincang mengenai Keluaran, di mana Tuhan sedang bergerak untuk membawa umat-Nya keluar dari perhambaan dan membawa mereka ke tanah yang dijanjikan. Sementara ini berlaku, Tuhan sedang mempersiapkan Musa untuk apa yang akan datang. Dia telah berkata kepada Musa dalam Keluaran bab 4 ayat 21, "Apabila engkau kembali ke Mesir, lihatlah bahawa engkau melakukan semua mukjizat yang telah kuperintahkan untuk engkau lakukan di hadapan Firaun, tetapi aku akan meneguhkan hatinya supaya dia tidak membiarkan umatku pergi." Tuhan juga berkata, "Israel adalah anak sulungku, dan aku berkata kepadamu, biarkan anakku pergi supaya dia boleh menyembahku. Tetapi jika engkau menolak untuk membiarkan dia pergi, aku akan membunuh anak sulungmu." Kita telah melihat ayat ini minggu lepas, tetapi saya ingin memberikan penjelasan lanjut mengenainya. Ketika Tuhan berkata kepada Musa untuk pergi dan membebaskan umat-Nya, Tuhan telah memberitahunya bahawa Dia akan meneguhkan hati Firaun, dan Firaun tidak akan membiarkan umat itu pergi. Tetapi mengapa Tuhan merujuk Israel sebagai anak sulungnya? Ini sangat penting untuk kita fahami. Anak sulung dalam konteks ini adalah simbolik daripada pengenalan Tuhan yang dekat dengan Israel. Nama dan kuasa Tuhan dilaburkan dalam umat ini. Mereka dipilih oleh Tuhan, dan sebagai anak sulungnya, Israel menjadi imej dan wakilnya. Anak sulung sering dianggap sebagai ahli keluarga yang paling dihormati dan dihargai. Oleh itu, Israel, sebagai anak sulung Tuhan, memegang status yang istimewa ini. Inilah sebabnya Tuhan sangat melindungi umat Israel, orang Ibrani, kerana Dia telah memilih mereka untuk menjadi wakilnya. Dalam pengertian ini, ketika Tuhan berkata, "Biarkan anakku pergi," Dia bermaksud, ini adalah imejku, wakilku, dan aku mahu mereka menyembahku. Oleh itu, jika Firaun mencederakan anak sulung Tuhan, dia akan menghadapi akibatnya. Inilah sebabnya Tuhan sangat serius untuk membebaskan Israel. Selain itu, saya juga menyebut minggu lepas bahawa Tuhan sedang menegur Firaun atas kesombongannya. Dalam Keluaran 5, kita membaca bahawa Firaun berkata, "Aku tidak mengenal Tuhan," dan menolak untuk menghormati Tuhan orang Ibrani. Dia tidak memahami kuasa Tuhan dan enggan mendengar. Tuhan ingin menunjukkan kepada Firaun dan orang Mesir bahawa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang sama yang berbicara kepada Abraham dalam Kejadian 17, di mana Dia berkata, "Akulah Tuhan yang Maha Kuasa, berjalanlah di hadapanku, dan jadilah tidak bercela." Tuhan sedang cuba menunjukkan kepada Firaun dan orang Mesir bahawa Dia adalah pencipta yang maha kuasa, dan Dia akan menunjukkan kuasanya dengan memusnahkan dewa-dewa Mesir melalui bala bencana. Tujuan utama Tuhan adalah untuk memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang maha kuasa. Sekarang, seperti yang saya sebutkan, Tuhan membebaskan orang Ibrani dari Mesir, tetapi ini bukan hanya tentang membebaskan mereka dari perhambaan. Tuhan telah berjanji kepada nenek moyang mereka bahawa Dia akan membawa mereka ke tanah yang dijanjikan, sebuah tanah yang mengalir dengan susu dan madu. Ketika orang Israel menderita di bawah perhambaan, Tuhan mendengar jeritan mereka dan mempersiapkan Musa untuk membebaskan mereka. Walaupun Musa pada mulanya ragu-ragu, Tuhan telah mempersiapkan dia selama 80 tahun. 40 tahun di istana Firaun dan 40 tahun di padang belantara. Namun, ketika Musa tidak berjalan dalam perjanjian dengan Tuhan, Tuhan berhasrat untuk membunuhnya. Ini ditekankan dalam kisah di mana Tuhan menghantar Musa ke Mesir, tetapi sebelum dia dapat memulakan misinya sepenuhnya, Tuhan menegurnya kerana tidak menyunatkan anaknya, yang merupakan tanda perjanjian Tuhan. Peristiwa ini mengajar kita pelajaran penting. Ketika kita melayani Tuhan, terutamanya dalam pekerjaannya, kita mesti menghormati perjanjiannya dan berjalan dengan benar di hadapannya. Tuhan mengharapkan kita untuk melayaninya dengan hati yang bersih dan semangat yang taat, dan hanya dengan cara ini, hadiratnya dapat bekerja melalui kita. Prinsip yang sama berlaku dalam perjanjian baru.
Tuhan masih menginginkan orang yang suci, benar, dan sepenuhnya komited untuk melayaninya. Ketika kita datang ke hadapan Tuhan, kita mesti datang dengan rasa hormat, kerendahan hati, dan ketulusan, memberikan sepenuh hati kita untuk melayaninya. Judul khutbah hari ini adalah Kesucian kepada Tuhan. Untuk hidup dalam kesucian di hadapan Tuhan, kita mesti pertama-tama disucikan. Kita melihat prinsip ini dalam kehidupan orang Israel, yang telah disucikan oleh Tuhan ketika mereka meninggalkan Mesir dan dibawa ke tanah yang dijanjikan. Begitu juga, sebagai orang percaya, Tuhan telah membebaskan kita dari perhambaan dosa dan sedang mempersiapkan kita untuk tanah yang dijanjikan kita, yaitu syurga. Langkah pertama untuk hidup dalam kesucian adalah penyucian, dan kita melihat prinsip ini dalam 3 aspek: meletakkan diri kita dengan betul, berkembang dalam kesucian, dan melindungi penyucian kita. Langkah pertama adalah meletakkan diri kita dengan betul. Dalam 1 Korintus bab 1 ayat 30, kita membaca, "Tetapi oleh kerana Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang telah menjadi bagi kita hikmat daripada Tuhan, yaitu kebenaran kita, kesucian kita, dan penebusan kita." Tuhan telah meletakkan kita dalam Kristus, dan di dalamnya, kita memiliki kebenaran, kesucian, dan penebusan. Kita mesti meletakkan diri kita dalam Kristus, bermaksud kita berakar dalamnya dan firman-Nya. Keselamatan kita bukan berdasarkan apa yang kita lakukan, tetapi berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh Kristus untuk kita. Apabila kita meletakkan diri kita dalam Kristus, kita dilengkapi untuk hidup dengan benar. Jika kita meletakkan diri kita dalam perkara lain, baik bergantung pada diri sendiri, hikmat duniawi, atau apa saja selain Kristus, kita akan sesat. Oleh itu, meletakkan diri kita dalam Kristus Yesus adalah asas penyucian dan kesucian kita. Seterusnya, kita mesti berkembang dalam kesucian. Dalam 2 Korintus bab 3 ayat 18, kita membaca, "Dan kita semua, dengan muka yang terbuka, mencerminkan kemuliaan Tuhan, sedang diubah menjadi gambarnya dengan kemuliaan yang semakin bercahaya, yang datang dari Tuhan." Ayat ini menunjukkan bahawa transformasi kita menjadi gambar Kristus adalah proses yang berkembang. Seperti mana Musa mencerminkan kemuliaan Tuhan apabila dia menghabiskan masa dengan Tuhan di Gunung Sinai, kita juga, ketika kita berjalan dengan Tuhan, mencerminkan kemuliaan-Nya. Tetapi tidak seperti Musa, yang kemuliaannya pudar, kemuliaan kita semakin bertambah setiap hari. Setiap hari, kita harus menjadi lebih sepertinya. Pertumbuhan rohani kita bukanlah sesuatu yang berlaku secara serta-merta, tetapi berkembang apabila kita membenarkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Akhir sekali, kita mesti melindungi penyucian kita. Dalam 1 Tesalonika bab 5 ayat 23, Paulus berdoa, "Semoga Tuhan sendiri, Tuhan yang memberi keamanan, menyucikan kamu sepenuhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu dipelihara tanpa cela pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus." Kedua, kita mesti melindungi kesucian kita dan tidak membiarkan dosa berakar dalam hati kita. Tuhan telah memanggil kita untuk hidup dalam kesucian dan kemurnian, dan kita mesti secara aktif menjaga hati dan fikiran kita, berjalan dalam roh, supaya kita akan ditemui tanpa cela apabila Kristus kembali. Apabila kita meletakkan diri kita dalam Kristus, berkembang dalam kesucian, dan melindungi penyucian kita, kita boleh yakin bahawa Tuhan akan meneruskan pekerjaan baik yang telah Dia mulakan dalam diri kita. Filipi bab 1 ayat 6 berkata, "Saya yakin akan perkara ini, bahawa Dia yang memulakan pekerjaan yang baik di antara kamu akan menyelesaikannya pada hari Kristus Yesus." Tuhan akan menyelesaikan pekerjaan yang telah dimulakan dalam diri kita, dan kita mesti tetap setia pada proses tersebut. Ketiga, kita telah dibebaskan dari hukuman dosa. Roma bab 6 ayat 23 berkata, "Kerana upah dosa adalah maut, tetapi kurnia Tuhan adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita." Dahulu kita berada di bawah hukuman dosa, tetapi Tuhan, dalam belas kasihan-Nya,
telah membebaskan kita. Upah dosa adalah maut, tetapi melalui Yesus Kristus, kita menerima kurnia hidup yang kekal. Kita juga dibebaskan dari kuasa dosa. Roma bab 6 ayat 14 memberitahu kita, kerana dosa tidak akan berkuasa ke atas kamu, kerana kamu tidak berada di bawah hukum, tetapi di bawah kasih kurnia. Dosa tidak lagi menguasai kita kerana kita sekarang berada di bawah kasih kurnia. Kita memiliki kuasa untuk hidup dengan suci kerana kasih kurnia Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Akhir sekali, kita akan dibebaskan dari kehadiran dosa. Dalam Wahyu bab 21 ayat 27, kita diberitahu, tidak ada yang najis akan masuk ke dalamnya, juga tidak orang yang melakukan perbuatan hina atau tipu daya, hanya mereka yang tercatat namanya dalam kitab kehidupan anak domba. Apabila Kristus kembali, dosa dan semua kehadirannya akan dihapuskan sepenuhnya, dan kita akan hidup selama-lamanya di hadapan Tuhan, bebas dari dosa dan kesan-kesannya. Kita sedang menantikan langit baru dan bumi baru, seperti yang ditulis oleh Petrus dalam 2 Petrus bab 3 ayat 13. Tetapi menurut janjinya, kita menantikan langit baru dan bumi baru, di mana kebenaran tinggal. Sama seperti orang Israel menantikan tanah yang dijanjikan, kita juga menantikan langit baru dan bumi baru, di mana kita akan tinggal bersama Tuhan selama-lamanya. Dalam Keluaran, Tuhan membebaskan orang Ibrani dari Mesir dan membawa mereka ke tanah yang dijanjikan, sebuah tanah yang mengalir dengan susu dan madu. Walau bagaimanapun, mereka tidak taat, dan ramai daripada mereka tidak dapat sepenuhnya menikmati tanah yang Tuhan telah janjikan kepada mereka. Mereka tidak dapat memasuki tanah tersebut kerana kurangnya iman dan ketidaktaatan mereka. Begitu juga, Tuhan telah membebaskan kita dari perhambaan dosa dan sedang membawa kita ke tanah yang dijanjikan kita, syurga. Tetapi kita mesti hidup dengan kesucian dan ketaatan, agar dapat sepenuhnya mengalami berkat yang telah Dia sediakan untuk kita. Kita mesti meletakkan diri kita dalam Kristus, berkembang dalam kesucian, dan melindungi penyucian kita, sambil menantikan hari di mana kita akan bersama Tuhan selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa, kami ingin mengucapkan terima kasih kerana kami dipanggil untuk menantikan tanah yang dijanjikan, seperti orang Ibrani yang menantikan Tuhan untuk membebaskan mereka dari perhambaan. Dan saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih kerana Engkau telah membebaskan kami dari perhambaan dosa dan memberikan kami kebenaran, serta Engkau telah menyucikan kami dan meletakkan kami di tempat yang benar. Engkau telah membebaskan kami dari hukuman dosa, Engkau telah membebaskan kami dari kuasa dosa, jadi tidak ada apapun yang dapat menahan kami selagi kami berjalan dengan benar di hadapan-Mu, Tuhan. Oleh itu, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan, kami akan belajar untuk mengasihi-Mu, belajar untuk mengasihi firman-Mu, belajar untuk berjalan dengan benar bersama-Mu, kerana apabila Engkau datang, Engkau telah menyediakan tempat untuk kami dan nama kami telah tertulis dalam kitab kehidupan kerana kami memilih untuk hidup dalam kesucian di dalam-Mu. Oleh itu, saya berdoa untuk setiap seorang daripada kami di sini malam ini, semoga hadirat Tuhan bersama kami dan menjaga kami, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, Roh Kudus, yang menguatkan kami, menghibur kami, mengajar kami, dan menegur kami bahkan ketika kami perlu ditegur. Bapa, lakukanlah apa yang perlu dilakukan dalam hidup saya supaya kami dapat berjalan bersama-Mu untuk kebaikan. Untuk Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, tidak kekurangan aku. Dia membawa aku ke padang yang hijau, Dia menyegarkan jiwaku. Tuhan, saya tidak dapat bersembunyi di mana-mana, tetapi saya bersembunyi di bawah sayap-Mu. Terima kasih, memuji-Mu dalam nama Yesus, amin.